Hai, Assalamualaikum. Berikutan daripada posting aku yang awal tentang pakcik tua di Bukit Tungku tu, ada yang menceritakan pembacaan dia dan pengalaman rakannya menerima tempahan GrabFood, Grab Ride dan apa benda di sekitar Bukit Tungku, yang di mana akhirnya bila pergi keesokan harinya, rumah tu tak ada penghuni dan sebagainya. Ada juga yang dah menerima tempahan, kemudian jadi error. Error ni tak apa lagi. Kalau dia tinggi pada error ni, dia jadi error fuzzier. Itu untuk kita fikirkanlah dan kita berhati-hati jangan sampai ke tahap itu. Okey. Dan pasal error mengerror ni dan gangguan kepada teknologi, Ustaz Jahid Khalidi pernah menceritakan. Ustaz Jahid Khalidi ni dia ada pusat perubatan, dia tak silap saya di Kuang sana. Menceritakan tentang seseorang, dia dah pergi mendapatkan scan ke apa benda kan, dan perubatan, dapatkan report perubatan bahawa ada batu karang. Bila dah buat pembedahan tu di hospital lah, maka batu karang tu tak ada pun. Dan ada juga dia cerita bahawa ada satu penyakit tu yang telah disahkan dengan medical report dan sebagainya, bila dibuat ruqyah dan perubatan Islam, dah hilang dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang perkara tu memang kita pun terfikir gangguan yang macam mana. Tetapi di dalam hadis ada disebut bahawa syaitan ni boleh berjalan di dalam darah manusia. Jadi mungkinlah pada waktu dan ketika scanning itu berlaku, benda tu duduk kat situ ke, dekat jantung kita, maka kita nampak macam jantung kita ada blockage, liver ke dan sebagainya, buah pinggang. Cuma kita tak bolehlah katakan disebabkan saya ni ke apa benda, anda kata semua itu jebon. Kadang-kadang mungkin bukan jebon pun, memang physical dan medical condition yang betul. Jadi tentang perubatan Islam ni, dia bersifat complementary kan, dikomplement dengan perubatan moden. Jadi kita buat dua-dua. Dia ibaratkan macam bread dengan butter, roti canai dengan dal, ataupun toset dengan chutney lah. Dia bersama-sama, bukannya dia substitute. Jadi pergilah buat perubatan yang spiritual, pergilah cari spiritual ni dengan solat, berzikir dan beribadah dan sebagainya. Perubatan moden juga pergilah scan. Dah ada blood pressure punya monitor dan sebagainya, pergilah check lah juga kencing manis dan sebagainya. Takut kejap lagi kita rasa gatal, mungkin kena ludah jin ke apa sebenarnya, kencing manis ke, kita tak tahu enzima ke, ada gout ke, dan begitulah. Tapi bab error ni, pengalaman saya sendiri masa dia melibatkan teknologi lah, adakah dia mengganggu teknologi, maka dalam tahun 2003 saya di UiTM, degree UiTM. Masa tu ada paper sosiologi. Adalah kajian dan nak buat sebagainya, ada presentation kita kena buat. Saya ada 5 orang dalam kumpulan tu. Faizul dan Syukur sekarang di ITM, Wan Asrudi di NST, lepas tu Mustaqim tu dulu pernah dengan Sikus, dia lukis gambar jebon kan. Kalau nampak jebon dia lukis, dia pergi Sikus, tiba-tiba dia lukis tu Mustaqim lah tu. Kita orang ada buat pergi ke tempat-tempat yang mistik lah,
Antaranya kita pergi ke Highland Tower, kita record di situ. Lepas tu kita pergi ke few places di Bukit Tungku, dan beberapa tempat lah di Bukit Tungku kan. Sebab kadang kita pergi Highland Tower tu macam tak apa cukup, jadi kita pergi ke Bukit Tungku dan beberapa tempat di Bukit Tungku untuk buat rakaman tu. Jadi saya yang edit, kita pakai, masa tu kita record pakai DV Cam. Saya tak tahu yang sekarang tahu tak DV Cam tu apa benda kan. Jadi untuk sosiologi tu ada presentation saya buat, video editing, dan masa tu kita nak kena burn dalam CD. Masa tu malam tu kelas. Jadi kita pakai Adobe Premiere. Lepas tu kita nak kita nak letakkan dalam CD lah. Jadi masa kita nak burn tu, dia bergerak, berputar dengan laju, dia menyala kan. Macam kalau orang dulu dia ada komputer, mungkin dia nampak lah benda tu, RAM dia akan menyala kan, RAM komputer dia akan menyala kat situ, dan dia akan bunyilah satu bunyi menunjukkan CD tu sedang di burn kan, sehinggalah siap. Tapi lama-lama saya tengok tak siap. Saya dah beritahu lah, korang beritahu dekat lecturer, mungkin kita present esok sebab malam ni tak sempat, buat ni tak edit, dia jadi error. Berkali-kali saya buat. Mungkinlah masa saya tengah edit tu kan, benda daripada Highland Tower ke, tengok bang, gambar aku tak bang, gambar saya orang, mungkin dia nak suruh letak gambar dia kan dalam tu kan, video dia kat Highland Tower ke kat Bukit Tungku, dia minta gambar dia kan, mungkinlah dia marah kan, so tak jadilah. Tapi alhamdulillah esoknya kita present di tingkat 13 menara UiTM. Itu cerita lain lah. Alhamdulillah kita berjaya present. Mungkin kalau ada yang nak tahu, kita boleh kembangkan lah cerita tu nanti tentang macam mana kita start ke Highland Tower, Bukit Tungku. Lepas tu kita present di tingkat 13 UiTM, menara UiTM masa tu. Jadi kita jumpa lagi. Bak kata era Fazira, sampai bertemu. Assalamualaikum.